Baru-baru ini adalah orang yang bagi saya dia orang yang suka membaca dan dia suka membuat analisa daripada apa yang dia baca. Tetapi saya tak setuju dengan pandangan dia, iaitu beliau mengatakan bahawa Islam di Malaysia tidak terancam. Okey, tidaklah masalah, kita boleh bincang isu itu. Tetapi hujah-hujah pendekatan contoh yang dibawanya saya tidak bersetuju. Di mana apabila mengatakan Islam tidak terancam, dia cuba membawakan bahawa kerajaan Madani telah pun memperuntukkan kepada institusi agama sebanyak 200 juta ringgit Malaysia. Berbanding pada tahun 2025 dan 2024. Waktu itu kerajaan Madani memperuntukkan sumbangan kepada institusi agama 150 juta ringgit Malaysia. Jadi perbezaan 50 juta itu dianggap sebagai Islam tidak terancam. Saya nak bawa, saya suka membaca. Apabila saya membaca, saya akan cuba menganalisa. Baik, sekarang saya cuba membuat perbandingan. Kerajaan Madani telah pun memperuntukkan 200 juta kepada 3,844 institusi agama. 3,844 ini kalau terpecahkan dua, sekolah agama ada 2,599, tahfiz ada 1,245. Jadi jumlah institusi agama 3,844. Baik. Yang kedua saya nak bawa pula sekolah persendirian Cina. Sekolah persendirian Cina ada 63 buah. Mari kita lihat berapa banyak peruntukan yang diberikan oleh kerajaan Madani. Peruntukan yang diberikan oleh kerajaan Madani kepada sekolah agama yang sebanyak 3,844 tadi ialah sebanyak 200 juta. 200 juta dibahagikan kepada 3,844, berapa dapat? Rata-rata setiap sekolah mendapat 52,000. 52,000. Baik. Peruntukan yang diberikan kepada sekolah persendirian Cina yang tadi jumlah dia 63 buah. Berapa? Kerajaan Madani memberikan peruntukan kepada sekolah persendirian Cina sebanyak 20 juta. 20 juta diagihkan kepada 63 buah sekolah. Berapa dapat? Maka dapatlah 317,000. Saya nak lontarkan soalan kepada yang mendengar. Mana jumlah lebih besar kalau kita nak bercakap tentang jumlah? 3,700 lebih besar ataupun 52,000 lebih besar? Pasti orang yang cerdik, orang yang menganalisa, orang yang pandai matematik akan mengatakan bahawasanya 317,000 lebih besar jumlahnya berbanding 52,000. Nah, sekarang setiap sekolah agama mendapat 52,000. Setiap sekolah persendirian Cina mendapat 317,000. Sebab itu bila kita bercakap tentang isu Islam tidak terancam, bawalah fakta-fakta. Jangan letakkan angka, oh memanglah 200 juta lebih besar daripada 20 juta. Memang begitu kalau kita buka angka yang sebegitu. 200 juta lebih besar daripada 20 juta. Tetapi apabila 200 juta diagihkan kepada 3,844, dia menjadi 52,000. 20 juta diagihkan kepada 63 buah sekolah, maka dia akan menjadi 317,000. Ini mentaliti yang ada. Saya sebagai tuan tanah, saya tanam dalam kepala saya orang Melayu, bangsa tonggak, saya tuan tanah, saya mesti menilai dalam sudut yang lebih detail begitu lagi. Maka saya mengatakan kepada mereka yang bercakap, bawalah fakta, bawalah data, supaya anda dipandang sebagai orang yang berfakta, orang yang ada data ketika bercakap. Ini pandangan bijasa.